Along, jangan lupa malam ni Royal Bintang. Ayah ada kejutan untuk Along. Oh, parti tu. Aduh, I'm so sorry ayah. Along ada bird watching program. Along kena pergi Thailand ni. Bukannya esok tarikh akhir tender Lebuh Raya Link 3 tu? Itu ayah jangan risau. Along dah suruh Noah hantar tender tu besok. Along? Along yang patutnya bersenggang mata siapkan tender tu. Boleh Along serah pada Noah? Kalau tak lengkap macam mana? Ayah, sabar, relax ayah. Along dah selesaikan segalanya. Along dah kau tim dah dengan pegawai tu. Kau tim? Kau tim apa? Bagi rasuah? Kalau itulah sikap Along sebagai pemimpin, you're fired. Dah dapat kerja ke? Dina, Mama tanya ni. Dah dapat kerja ke? Apa? Dah dapat kerja ke? Orang tanya. Oh, belum. Kenapa? Cuba Dina tengok dalam email tu. Mana tahu dia orang dah bagi jawapan? Email? Email. Ada tak? Ada? Ada tak? Mama dah tahu kan sebenarnya? Tahu apa? Mama tak tahu apa-apa ni. Mama? Hmm. Ma, tapi Dina tak naklah kerja kat sini. Boleh tak kalau Dina bagi kerja ni dekat Ina? Kamu ni yang mengada-ngada boleh tak? Ha? Orang lain yang pergi temu duga, kamu nak suruh orang lain kerja? Adik kamu tu dah kerja dengan syarikat Delta Holding. Tan Sri Said Batia, idola dia tu. Tapi Dina tak nak kerja dengan Noah. Mama tahu kan Dina dengan Noah tu. Orang lain semua susah nak dapat kerja, dia dah dapat kerja memilih pula. Tahu tak sekarang ni ekonomi kita macam mana? Ha? Ni kalau Noah tak buat air ni, tak adalah ibu nak minum merari. Ibu kenalah minum tiap pagi. Bagus untuk buang toksin. Ibu nak sihat kan? Nak awet muda? Kenalah minum. Tengok macam Noah. Sihat. Bertenaga. Awet ramai. Ya, ramai sangatlah awet kamu tu. Ni, ibu dengar, Dina macam tak gembira je masa temu duga tu. Noah main-mainkan dia Tak adalah. Gurau je pun. Tak tahu pula dia sentak melebih sekarang. Sensitif sangat. Mungkin gurau kamu tu melampau kot. Lagipun waktu kerja kan. Ya agak-agak lah. Pecah pinggan tu kak. Itulah. Bu, tanya sikit boleh? Ibu dengan Kak Kina ada pakat tak? Ni handphone ibu mana ibu letak tadi ya? Alamak, lupa pula. Handphone? Tadi ibu dari sana. Ada depan kot? Alah, Dina dah dapat kerja dah pun. Dah dapat kerja? Dengan siapa? Mama tak tahu ni. Bila ni? Aunty Sarah ada offer. Dia tunggu Dina je sekarang ni. Oh. Dengan Aiman kamu tak nak. Tapi kamu kerja dengan syarikat dia. Kamu tak fikir ke? Alah, Mama ni skeptikal sangatlah. Dina tahu kan, diorang ni masih menaruh harapan pada Dina. Bila Dina kerja dengan Aiman, seolah-olah Dina ni menerima cinta dia tau. Dina nak ke diorang fikir macam tu? Tak ada, Aunty Sarah tak macam tu, Ma. Tak payahlah nak berdalih lagi, Dina. Berdosa tau kita bagi harapan palsu pada orang. Ma, kenapa Mama beria sangat tentang Abang Aiman Tapi hati dengan perasaan Dina ni, siapa nak kisah?
Dina ni anak Mama tau, bukan Abang Aiman. Dina, sebab Mama ambil berat pasal Dina lah, Mama nak suruh Dina kerja dengan Noah. Dina, Cik Ana tu mengharap sangat tahu Dina kerja dengan Orchid Holding. Dina cuba dulu Ma, Dina tak kisah. Kerja mana pun tak kisah. Tapi Dina tak nak kerja dengan Noah. Tolong, Ma. Dina tak nak. Tak nak. Don't worry, Pa. I akan buat Abang Noah jatuh cinta dengan I sekarang juga. Kok ni kan, kita kena potong-potong dia atau balik tau. Kalau tidak dia sep. Waalaikumsalam. Rancak berat Cik Ya. Dah lama dah ke? Tak, baru je sampai ni saja temankan mak kamu. Tak apalah, Wara dulu. Orang masuk dulu. Nak siap-siap. Nak siap ke mana pula, Noah? Nak pergi berjabat balik malam ni. Yelah. Betul Sopan Noah tu Yelah sopan. Sopan ada makna tu. Jangan percaya sangat. Kak Ana, habislah kita Kak Ana. Habis kita kali ni. Habis apanya ni? Ha? Dina tu dah bagi tahu dah dia tak nak kerja dengan Noah. Macam mana ni? Allah, ni mesti Noah boleh pasal lah ni. Aduh, Noah ni pun satu hal. Habis tu kita nak buat apa sekarang ni Kak Ana? Nak buat macam mana? Kita kena juga bagi Dina tu jadi PA Noah. Macam mana pun. Kalau tidak, habislah perancangan kita. Susahlah macam ni. Betul. Maknanya kita kena bagi jadi jugalah kan? Ya, kena bagi jadi juga. Kejap. Nak apa? Macam mana interview? Tak sempatlah Ina nak gosip dengan akak. Miang. Nampak je suci kan? Tapi Miang macam ulat bulu nak daun. Mungkin Abang Noah Miang dengan Kak Long je. Kenapa pula dia nak Miang Kak Long? Dia kan ada Tia. Tia dengan Abang Noah tu mana ada apa-apa. Mana Ina tahu? Mestilah Ina tahu. Ina kan spy. Tapi rahsialah. Kak Long, tolong Ina boleh? Kalau setakat Ina nak tolong salah guna resume akak tu tak payahlah Ina Kan salah Ina pun Mama paksa. Ya tu. Tolong apa? Teman Ina pergi kedai. Tak nak lah, tak kuasa lah. Tak nak kau Kak Long. Tutup pintu. Tu ke Noah dengan Tia tak ada apa-apa. Macam langkas takkan tak ada apa-apa. Sayang, oh sayang, I datang kat you sayang. I'm here for you sayang. Tia. Hey. You ambil benda tu lagi ke? Ha? You know Oh, you know janganlah macam ni. Oh, siapa you ni? You bukan Ya. You bukan Noah. Jomlah, I bawa you pergi klinik. I takut you overdose ni. Jom. Yo. Ya, Biar ku jadi yang satu-satunya yang kamu dambakan. Zahri dah datang rumah? Ada. Katanya minggu depan dia nak pergi Perth. Ada khusus pula.
kusa ke tengok burung? Entahlah tu. Dia tak cakap pula hal lainnya. Bawa anak-anak ke? Anak-anak semua sekolah. Mira pun tak ikut katanya kerja. Entahlah. Tak tahulah sampai bila dia nak jauhkan diri dari saya ni. Datang pun curi-curi masa saya tak ada. Nak tengok cucu sendiri pun susah. Dah 2 tahun Alung tu. Tak boleh terima lagi hakikat marah daripada abang. Sampai Noah tu rasa tempian. Risau saya bang. Sampai bila keluarga kita nak jadi macam ni? Biarlah. Dia kan ada anak. Nanti dia rasalah macam mana perasaan orang tua bila anak perangai tak makan ajar macam dia tu. Kesian Kak Noah. Saya tengok kan, dia tu kerja siang malam tak kena penat. Kalau ada Alung kan, kurang sikit beban dia. Bisnes Alung tu taklah elok sangat kan, bah? Apa kata? Abang pujuklah Alung tu, bang. Baik-baiklah, kan? Dah dia pilih sendiri nak jadi konsultan. Nak buat bisnes sendiri. Ikut sangat telunjuk si Zaziman tu. Nanti jadi si loncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Kita tengoklah sejauh mana nanti dia boleh hidup macam tu. Kan? Bos. Macam okey? Okey. Bos. Masuk bulan ni je bos, 3 kali dah bos bagi kat saya ni. Malu muka saya bos. Malu bos. Ini pendahluan. Kita nak mancing kena ada umpan tau. Kau masih ingat lagi kan perbincangan kita dulu? Ingat. Tentang perempuan yang bos nak jadikan geng kita tu. Kita kena tabur dulu. Kita tengok siapa yang paling banyak dan paling cepat dapat ikan. Mungkin itu adalah prospek kita. Dalam tu ada 10,000 tau. Separuh kau ambil, separuh lagi kau buat apa yang semua. Baik bos. Okey. Dah. Kena tahu tak kat mana nak beli teropong? Jangan fikir jauh sangat. Teropong macam Kak Kina beli kat Along dulu. Ingat tak? Oh, beli online je lah, murah. Banyak pula tu. Online Ni mesti sebab 1 hari bulan dah kan. Ada istimewa Nanti Kak Kina text dia ke mana. Boleh? Kak Kina, staff baru nanti bila masuk? Putri Balkis ke? Yelah, tapi semua sekali, bukan dia seorang je, semua sekali yang terlibat lagi tu. HR cakap Isnin ni. Isnin ni. Cik Noah ni cepat berubah hati dah. Berubah hati? Ada kena-mengena dengan hati saya ke? Adalah. Hari tu cakap dengan Kak Kina, tak nak orang lain ganti Kak Kina. Sekarang ni baru je 2 hari interview. Dah sebutan orang lain. Kecil hati kita. Alah. Tak apalah, 2 orang PA pun tak apa, boleh. Kak Kina keluar dulu. Okey. 12 hari bulan kan? Susah tengok dapat lah, kena tulis sendiri semua.
Assalamualaikum. Seronok tengok burung. Mestilah seronok ayah. Bukan senang tau nak dapat tengok Kenispita. Satu spesies yang dah hampir pupus sekarang ni. Kamu sanggup abaikan tanggungjawab kamu CEO apa kamu ni? Esok kamu bagi surat berhenti. Lepas tu suka hati kamu nak tengok burung mana pun. Ayah janganlah macam ni ayah. Ayah main-main kan? Kamu tahu tak sebab apa kamu dipecat? Ada orang tawarkan harga lebih rendah dengan spesifikasi yang sama. Tentulah kita kalah. Dan kamu tahu tak, ada orang dah bocorkan dokumen tu. Lagi satu. Macam mana tiket kamu ke Thailand tu dibayar oleh Jutaria? Dah. Ayah, ini semua fitnah ayah. Lagipun salah ke kalau kaum baik nak belanjakan cuti orang ni? Ayah tak boleh nak Ayah tak boleh nak pecat orang macam tu je ayah. Along ni anak sulung ayah tau. Pewaris yang sebenar syarikat, bukan pekerja biasa. Bro. Alung punya. Abang, ni yang masakkan abang lempeng kelapa. Sambal ikan bilis tumis. Terima kasih. Dina macam mana? Kalau penyakit dia berulang lagi, abang rasa baik bawa dia pergi jumpa hospital pakar dekat sini. Saya tengok tak serius bang. Tapi cara dia tu, saya tengok dia macam cuba nak sesuaikan suasana kat sini. Awak jangan main tengok. Kita bukan pakar tau. Saya tak nak isu Noah ni jadi besar. Dia dah boleh maafkan Noah ke? Bang, benda-benda macam ni tak boleh main paksa-paksa bang. Ambil masa tau. Memang Noah dah berjaya dan sempurna dekat mata awak. Tapi saya tak nak awak paksa dia terima Noah. Kalau dah jodoh, biar natural je. Sebab itulah saya suruh Dina kerja dekat pejabat Noah tu. Jadi bila masa dia bekerja tu bang, bolehlah dia kena hati budi masing-masing. Betul tak bang? Betul. Tapi saya nampak macam Yah ni macam nak paksa je. Tahu kan? Dina tak boleh paksa, tak boleh tertekan, tak boleh susah hati. Abang, saya tak ada paksa-paksa tau bang. Tapi inilah cara yang paling natural. Yang kita boleh tolong Dina dengan Noah tu rapat.
Cakap dengan awak ni, awak je nak menang kan? Awak tahu kan, semua tindakan awak ni boleh rosakkan perasaan dengan masa depan anak sendiri. Alah abang ni bukan pasal nak menang ke nak kalah. Tapi itulah yang benar. Biar ku jadi yang satu-satunya yang kamu dambakan. Hello. Noah? Noah, you kat mana ni? Temanlah I. Rasa sunyi sangatlah. You ajak jalan orang lain dengan sibuk lah. Lagipun kita dah janji kan tak nak jumpa lagi lepas ni. You cakap apalah. You cakap apa pun, I tetap sayang dengan you. I tetap tak nak putus dengan you, Noah. Noah, you tahu tak? Sejak you kata you nak berpisah dengan I hari tu, Tan, hati I rasa sakit sangat. I rasa macam nak mati, tahu tak? Tak, boleh tak I tak nak dengar apa-apa alasan lagi? Boleh? Noah, tolonglah Noah. Tolonglah datang jumpa I. Janganlah buat I macam ni. You tahu tak, I rasa macam I tertekan sangat. Kalau you sayangkan I, you tahu kan mana you nak jumpa I? Tia, you dengar. Hidup ni bukan untuk semata-mata untuk cinta je lah. Banyak benda lagi yang you boleh buat. Ugut pula. Angkatlah. Weh, Zain. Kau mana? Tolong aku jap. Siapa lagi? Tia lah. Tia. Ya. Noah, boleh tak you jangan tinggalkan I? Merayu kat you. Tak boleh. Kita bukan mahram. Sekejap lagi kalau ada orang datang ketuk ke, tak pasal-pasal pula kena datang kat khaluat. Dah tular pula sana-sini. Bro. Kejap lah. Tak apalah bro. Aku kan ada. Nanti kita lepak je lah dekat ruang tamu tu. Kau ni takut Tuhan ke takut ular? Ni boleh, Pak? Boleh. Mama mana? Entahlah, kat rumah Cik Ana kot. Kenapa? Papa kena pergi Cape Town malam ni. Ada technical problem dengan flight. Orang tak boleh selesai kan. Loh, kan Papa baru balik. Cepatnya nak pergi.
Dina tahu kan kerja Papa? Kapal terbang ni, kalau dia nak rosak, dekat KLIA ke dekat mana-mana dalam dunia pun dia boleh rosak. Sebab itulah Papa ambil usaha untuk pindah balik dekat Malaysia ni. Supaya Dina tak sunyi. Lagipun 3 tahun je lagi. Lepas tu Papa dah pencen dah. Lepas tu kita boleh enjoy. Yalah. Dina? Dina okey? Dina, setiap penyakit tu boleh diubati kecuali mati. Dan setiap masalah tu ada jalan penyelesaian dia. Kecuali kalau orang tu tak nak selesaikan. Papa akan sentiasa doa untuk Dina supaya biar pemudahkan segalanya. Dina okey je, Pa. Tapi bila datang panic attack ni, rasa macam tak boleh bernafas. Fikir tak boleh, blank je. Dina tahu tak? Cara paling senang nak hilang ketakutan tu adalah hadapi ketakutan tu sendiri. Baik. Kenapa nasihat Papa macam... macam kawan Dina? Dina kena tunjuk dekat adik-adik semua yang Dina ni kuat, boleh hadapi tekanan. Gunakan cabaran dengan Noah ni sebagai terapi. Kalau Dina tak boleh, tak teruskan lagi, berhenti, stop. Itu je. Okey, Pa. InsyaAllah. Ke Dina nak pindah rumah lain, Papa boleh jual rumah ni, pindah tempat jauh daripada sini ke? Tak apa. Dina suka rumah ni. Dina sayang sangat rumah ni. Bro, aku kesian lah tengok Tia tu. Kau kalau boleh janganlah berkeras sangat dengan dia. Aku kalau boleh malas nak layan itu. Tapi kalau dah nak separuh mati, nak separuh gila, siap ugut nak bunuh diri bagai, aku pun risau juga. Aku tak naklah jadi penyebab anak orang mati sebab tertekan. Sebab siapa? Sebab aku. Sebab itulah aku cakap dengan kau, jangan berkeras sangat dengan dia. Kau pelan-pelan kayulah cakap dengan dia. Kau bagi dia sedar yang korang ni sebenarnya tak ada jodoh. Tapi kalau dia tetap berdegil juga, kau cakap je lah dengan dia yang korang boleh jadi kawan je. Faham tak? Nanti kalau dah berkawan tu, kau kenalah layan dia macam kawan. Janganlah kau asyik mengelak je kalau dia nak jumpa ke apa kan. Tak, sekarang ni mulut aku ni dah berbuih. Cakap pasal benda ni lah. Benda yang kita tengah buat sembang ni. Dia pun cakap kat aku, tak apa, kita jadi kawan je. Tak apa, Abang Noah. Kita jadi abang adik aja. Abang adik apa? Sama je aku tengok. Sebab itulah kau kena banyak bersabar sikit. Dia ibarat macam batu besar yang keras, bulat. Tia batu tu. Jap. Kau tak rasa dia berlakon ke? Aku rasa dia berlakon. Dia memang sengaja nak tarik perhatian kita. Faham tak? Tapi aku rasa kan, yang teraniaya sekarang ni Tia. Kau macam tak tahu dia punya propa. Aku kenal lah dia. Permainan dia tu aku tahu sangat dah. Tahu? Biar ku jadi yang satu-satunya yang kamu dambakan. Habis tu, you macam mana? Baguslah macam tu. Ni, you tak payah fikir sangatlah pasal Noah tu. Kesihatan you tu kena jaga. Itu yang lebih penting. Okey. Alright. Bye-bye. Ayah cakap dengan siapa tu? Kawan ayah. Kawan ayah pun sakit ke? Taklah. Dia cuma ada masalah nak tidur sikit. Tak payahlah. Dia dah tahu pasal kawan ayah. Alah, Indah bosanlah. Asyik-asyik lukis je. Ayah ceritalah pasal kerja ayah ke, kawan ayah ke. Kawan ayah pun boleh jadi kawan Indah kan? Budak ini. Kecil-kecil nak kawan dengan orang besar, Ceritalah ayah, ceritalah.
Okey. Nama dia Tia. Ayah baru berkenalan dengan dia. Tak begitu rapat sangatlah. Dia mudah mesra. Boleh dia ajak berborak sebab dia suka bercakap. Macam tu lah. Indah pun suka juga kawannya Ramah ni. Dia suka budak-budak tak? Yang itu ayah tak pasti. Nanti ayah tanya dia. Tapi ayah ada ceritalah pasal Indah dekat dia. Tengok. Ayah dah cerita dah pasal Indah kat dia. Tak baik tau cerita pasal Indah. Alah, ayah cerita pasal Indah pun cerita yang elok je. Yang buruk-buruk semua ayah simpan dalam poket. Kak Long, Mama bagi tahu Ina dah. Diorang dah bincang pasal Kak Long. Itulah diorang sedih sangat sebab Kak Long tak nak ambil kerja tu. Papa pula cakap, tak apa, biarkan je lah Kak Long tu. Susah-susah sangat, kahwinkan je lah. Mama pula okey je lah kan sebab dah ada calon. Ingat ni apa? Drama. Senang-senang dah suruh orang kahwin. Itulah bukan susah pun. Alah, Kak Long kerja je lah dengan dia 2-3 bulan. Bukan suruh kahwin pun. Kalau tak okey, cari je lah kerja lain. Betul juga tu. Itulah Kak Long fikir sangat pasal dendam Kak Long tu. Sampai sakit-sakit Kak Long. Sekarang ni Kak Long sakitkan pula hati Mama. Kesian Mama. Bukan macam tu sebab Kak Long bukan tak nak kerja, Kak Long nak kerja. Tapi Kak Long tak nak kerja dengan itu tu. Alah, Kak Long cubalah dulu. Cuba-cuba je. Lepas tu ambil hati Mama balik. Yalah kan, tak baik kan kita buat berdosa. Berdosa ke buat macam ni? Yelah, tapi bila Mama kecil hati kira berdosa lah kan. Tahu pun. Kalau cakap pun dah boleh jatuh dahaka. Ni apa pula cakap tak nak kan? Lagi jatuh jadi anak dahaka. Kak Long fikir-fikirkanlah dulu Baga Ina kan. Tu dia. Kerja. Macam mana? Okey ni. Memang. Sang. Ada apa ibu ajak Along datang sini? Along okey ke? Kaki tu macam mana? Tak ada, ni saja je. Ibu ajak Along datang makan dengan ibu ni. Mari kita order menu yang Along suka nak? Tak apalah ibu. Along dah kenyang. Ni kalau tak ada apa-apa, Along balik dulu lah. Long. Selamat hari jadi. Apa ni? Kau ingat hari jadi aku? Ingat. Long. Selalu suka kan? Teropong. Kau nak rasuah aku dengan teropong? Aku dah cakap kan? Aku hanya akan puas hati bila kau keluar daripada bilik aku. Along. Ibu! Ibu pun tak faham ke? Ni lagi satu, kalau setakat teropong yang murah ni, tak payahlah. Lagi satu ibu, lain kali kau nak ajak Along, jangan dengan dia ni Belah. Engkau kalau tak nak baik dengan aku tak apa, aku okey. Kau jangan puas hati dengan ibu. Along. Sudahlah tu. Tu kaki dah patah macam tu ni. Tak tahu lepas ni apa jadi. Cukup-cukuplah keras hati tu. Bawa bersabar. Ibu suka kan? Ibu suka Along menderita macam ni. Semua orang kat rumah tu suka kan? Along derita macam ni. Puas hati? Suka? Suka? Ya ampun Along. Kenapa sampai cakap macam ni? Langsung tak ada tergamaklah kami nak fikir pasal Along macam tu. Ibu ni kan Along, sebelum ibu tutup mata, ibu kalau boleh
nak tengoklah Along ni berbaik-baik balik dengan ayah. Berdamailah dengan Noah. Kalau kau nak belah, kau belah lah. Memang pun. Maksud kau, budak tu akan bekerja dekat Orchid Holding? Macam tu? Cantik. Okey. Thank you, boy. Thank you. Saziman, kenapa you sibuk? Macam ada hal je, siapa yang call? Dah lah. Office tadi pun ada hal sikit. Susah kan nak jadi datuk macam you? Banyak kerja. Awalnya office you dah call. You kena faham. Kerja I ni memang tak ikut masa. Lain macam you. Kerja ikut office hour. Beza dekat situ. Dapat MC? Dapat. Harap-harap lepas ni I dapat tidur dengan Lena dan I tak fikir benda yang bukan-bukan lah. Tak apalah, lepas ni kita pergi makan dulu. Lepas tu I hantar you balik. Balik, rehat dan tidur awal hari ni. Jangan keluar pergi kelab lah. I dah tak pergi tau tempat macam tu. Ada serik dah. Bagus. Tahu tak apa, tempat tu bahaya tau. Melainkan kalau you nak I temankan you pergi. Itu kalau you nak lah. You ni kan, you ni adalah kawan paling sejati I untuk selama-lamanya. Pergi makan? Pergi makan? Jom. Dina. Dina! Stop! Kau nak apa lagi? Kuat dah sekarang. Okey, jap. Nak tanya. Tanya apa? Kenapa marah sangat ni? Okey, takkanlah pasal hal yang dulu tu, yang salah faham tu, kan? Takkanlah marah sampai sekarang, dah lama dah kot. Yang salah faham tu? Kau tak tahu apa kau buat? Kau tahu tak sejak apa yang kau buat hari tu aku kena panic attack? Setahun aku tak keluar rumah, tak boleh pergi college, tak ada kawan. Nasib baik mama dan papa tolong aku. Tak tahu pun pasal benda ni. Ni mana kau tak tahu? Ni pun baru setahun aku pulih. 5 tahun aku menderita, Noah. Bertahun-tahun aku pergi jumpa pakai psikiatri sampailah disahkan sembuh. Tapi lepas aku tengok kau dengan Tia, faham tak kenapa aku benci kat kau? Tepilah. Aku sanggup. Saya sanggup untuk bantu awak balik. Pulih macam dulu. Kenapa kau doktor ke? Kau rasa kau boleh pulihkan aku? Tak, saya bukan doktor. Habis tu? Kau apa? Saya ni punca. Saya ibarat virus dalam diri awak. Secara teorinya, kita kena masukkan vaksin yang betul untuk lawan virus tu. Kan? Kau reka teori apa ni, Noah? Kau ingat senang, 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah... Ini masalah psikologi. Okey? Sebenarnya awak sedang cuba lawan. Sebab itulah sekarang ni, siput saya dah bertukar jadi harimau. Hari-hari nak mengaum je dekat saya. Tapi tak apa. Apa yang awak buat tu betul. Saya yakin awak boleh pulih. Okey? Ya, apa ni? Ni harimau lah. Ni cerita apa ni? Cerita sang kancil ke? Ini cerita kita. Tepilah, Noah. Aku gelilah dengar. Belajar untuk maafkan saya. Belajar terima saya. Dan belajar untuk lupakan kebodohan saya dulu. Itu je cara untuk awak
kembali pulih seperti sedia kala. Senangnya kau cakap kan? Aku takkan maafkan kau selagi aku tak tengok kau dengan Tia menderita. Tepi! Tepi! Biar ku jadi yang satu